hati kita tidak ada keinginan. Bukan ada keinginan tapi ditahan ni. Beza sikit je tu. Beza sikit je. Ada keinginan terhadap dunia, ada keinginan terhadap sesuatu yang tidak memberi faedah ibadat, yang tak memberi faedah selepas mati, yang tidak ada hubung kait dengan amal. Ada keinginan, cuma ditahan. Cuma kita tahan. Itu bukan zuhud ni. Faham tak? Faham tak ni? Jangan tidur. Zuhud ni makna tak ada keinginan, tak teringat langsung pun benda tu. Tak teringat langsung pun benda tu. Tu zuhud. Tak ada keinginan langsung. Meninggalkan keinginan tu, nampak tak? Meninggalkan kehendak dan ikhtiar ni, makna tak ada kehendak pun. Kalau sesuatu tu tidak ada hubung kait dengan amal ibadat, dia tak ada kehendak. Tak nak, tak mau, tak ingin. Tak teringat pun pasal benda tu. Dalam hati orang yang zahid, dalam hati orang yang zuhud ni, apa yang diinginkan mesti ada hubung kait dengan ibadah. Tu dalam hati orang zahid. Mana zahid tu orang zuhud tu sifat kan, dah bagi tahu minggu lepas. Zuhud tu sifat, orang tu orang tu zahid. Jadi orang yang zahid, dalam hatinya tidak ada impian, tidak ada keinginan tentang sesuatu, melainkan benda tu, sesuatu yang dia inginkan tu ada hubung kait dengan ibadat. Tu orang zahid. Kalau sesuatu tu, contoh pangkat ke, harta ke, urusan ke, tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tak ingin. Dia tak mau. Dia tak nak menghabiskan masa dia membuat sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Dia tak nak. Itulah sebabnya zuhud. Orang yang zuhud tu, dia tak nak habiskan masa dia kepada urusan-urusan yang tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Sebab tujuan hidup ni ibadat. Betul tak? Tujuan hidup ni ibadat. Jadi dia tak nak masa dia tu digunakan untuk benda yang bukan ibadat. Dia tak mahu. Dan ketiga, meninggalkan kehendak dan ikhtiarnya. Makna dia tak usaha pun. Dia tak usaha cari pun benda tu. Faham tak? Lepas tu cuba kita tengok diri kita lah. Kita tengok diri kita ada tak sifat macam tu? Ada tak sifat macam tu? Tertidik diri kita, tengok hati kita Hati kita ni penuh dengan impian, penuh dengan keinginan. Hati kita ni penuh dengan impian dan keinginan terhadap sesuatu yang tak tolong kita dekat kepada Allah pun. Dalam hati kita ni penuh dengan impian dan keinginan yang tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Sekadar benda tu nak memuaskan nafsu je, nak berseronok-seronok macam tu je. Bukan untuk ibadat pun. Tu kita, sebab tu kita tak ada zuhud pun dalam hati kita. Dalam hati kita tak ada zuhud pun. Apa segala impian yang dalam hati ni semua untuk seronok. Bukan untuk taat kepada Allah lah. Sedap lagi. Itulah sebabnya kita ni tak ada masa untuk ibadat. Sebab keinginan kita tu banyak tentang benda yang bukan ibadat pun. Kita salah meletakkan keinginan kita. Jadi habislah masa kita. Banyaklah masa kita sia-sia. Banyaklah waktu kita yang tidak terisi dengan pahala. Faham tak? Masa kita banyak habis dengan sesuatu yang tak ada pahala pun. Apa yang kita uruskan, yang kita buat tu bukan untuk ibadat dah, untuk seronok-seronok. Jadi rugilah kita nanti di hari kiamat. Orang yang zuhud, gerak diam dia, semua ada pahala dan kebajikan. Dia kalau cari ibadat, dia kalau cari harta pun untuk ibadat, bukan untuk suka-suka dah. Tu. Faham Kita tengok diri kita. Fikir, renung gitu. Inilah yang menyibukkan kita ni. Inilah yang menyibukkan kita ni, sibuk panjang.
Rupa-rupa ni lah. Nampak tak? Ada dalam kitab. Sebut dah semua. Sebut dah semua kawan-kawan. Kawan-kawan perasan tak? Kalian perasan tak? Kita ni banyak bersibuk dengan sesuatu yang bukan untuk ibadah. Untuk suka-suka, untuk seronok macam tu ya. Nak seronok-seronok makan, nak seronok-seronok tinggal, nak seronok-seronok macam tu, nak seronok macam tu ya. Tu tak masuk lagi dengan pengaruh-pengaruh lain ni. Takut orang tak pandang, takut orang tak hormat, tu lain pula cerita ni. Lagilah menolong kita tu nakkan benda-benda tu. Takut orang tak pandang, tiapa kata orang. Apa kata orang. Kita takut orang kata, kita pun usahakanlah benda tu. Padahal benda tu bukan untuk ibadat pun. Takut orang kata. Allah habis masa je. Jadi dan ada pun zuhud yang tiada makdur hamba itu. Ni dah masuk bahagian kedua pula. Zuhud yang tiada makdur. Zuhud yang tiada makdur. Zuhud yang kita tak mampu. Iaitu mana? Bagi hamba itu, maka sejuk pada hati daripada dunia bagi orang yang zahid. Ini semata-mata kurniaan Allah Ta'ala. Ini semata-mata rahmat Allah pada mereka. Ini semata-mata rahmat Allah atas orang yang Allah kasih. Orang yang Allah kasih, Allah jadikan zuhud dalam hati dia, zuhud yang ni. Zuhud yang ni. Yang tiada makdur. Tak mampu kita. Ghalibnya kita manusia ni mesti ada keinginan. Mesti ada keinginan. Ghalibnya kita manusia ni mesti ada impian, mesti ada keinginan terhadap sesuatu tu. Yang mana sesuatu tu bukan untuk ibadat. Ghalibnya kita manusia macam tu. Cuma tahan. Faham tak? Impian, nak ni, nak tu, nak tu, nak ni, nak ni, nak tu. Tapi kita tahan. Sebab kita tahu aku tak nak sibukkan masa aku. Aku tak naklah habiskan masa aku nak cari benda-benda macam ni, nak penat-penat benda macam ni, nak pening-pening pasal benda ni, padahal benda ni bukan nak mendekatkan aku pada Allah pun. Ada keinginan tu tapi kita tahan. Ini yang maksudkan tadi zuhud yang makdur. Yang ni, ini anugerah Allah ini. Yang kedua ni. Yang ni semata-mata anugerah Allah kepada orang yang zahid. Allah jadikan hati dia tu, tak ada keinginan sama sekali. Tak ada keinginan. Cakaplah pasal apa? Yang seronok-seronok, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, tak peduli. Sebab dalam hati dia tak ada keinginan begitu. Kita ni kadang kalau orang cerita pasal dunia ni kadang, terpanggil juga kita, rapat dengan kursi juga. Rapat dengan kursi juga. Kalau bagus seronok kalau dapat ni. Tapi cuma tahan, fikir balik, tak nak. Tu zuhud yang makdur, yang dikuasakan. Orang yang zahid, orang yang Allah pilih dengan rahmat Allah, Allah jadikan hati dia tak ada keinginan sama sekali. Bukankah impian dan keinginan dalam hati kita ni dengan kehendak Allah? Betul tak? Nak makan, nak minum, nak mengaji, nak kahwin, nak apa benda, bukankah itu dengan ketentuan Tuhan? Kan? Kita dah ngaji tauhid, dah ngaji akidah. Apa je yang berlaku zahir batin itu dengan kehendak Allah. Maka yang ni zuhud ni Allah menentukan, Allah menjadikan hati hamba yang dia kasih jadi tidak ada keinginan sama sekali. Bang, terima kasih bang. Apa bang, mi goreng? Mi goreng? Masya Allah. Cepat saja. Alhamdulillah. Habis. Kemudian
Allah jadikan hatinya tak ada keinginan pun. Jadi orang yang macam ni senanglah hidup dia. Orang yang macam ni dia senang, hatinya senang. Dia tak bergaduh nak menahan impian tu. Sebab memang tak ada impian. Kita ni menahan. Tu tahan, tak nak. Tu. Tapi kadang dia datang balik, kalau aku dapat yang ni, kalau aku dapat yang ni, kalau aku dapat yang ni. Ingat balik, tahan, tak nak. Tapi terkena juga. Terkena juga. Kan kalau kita kan, okey, bini pula. Bini, kalau bini. Abe. Kita nak zuhud ni. Nampak tak? Kita nak zuhud ni. Payah. Payah gitu. Kita dah tahu dah benda ni menyusahkan aja. Bukan ada hubung kait dengan ibadat. Kita terlepas ni, bini kita. Nak ni. Hari-hari kena azan kat telinga, agak-agak macam mana? Anak-anak pula. Bukan senang. Tapi orang yang diberi taufik oleh Allah tak ada masalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ni zuhud yang tiada makdur, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua. Zuhud yang tidak kuasa kita. Ini semata-mata anugerah Allah je. Tapi nak dapat yang ni, dia kena lalu yang tadi tu dulu. Nak dapat yang ni, pada adatnya nak dapat yang ni, anugerah Allah ni, dia kena lalui zuhud yang makdur dulu. Dia kena lalui zuhud yang makdur tu dulu. Ingat, zuhud yang kita mampu usahakan ada 3 dulu. Yang pertama, meninggalkan mencari yang tak ada hubung kait dengan amal. Yang kedua, mengasingkan apa yang kita dah miliki, harta ataupun apa saja yang kita dah miliki, kita asingkan. Mana yang tak ada hubung kait dengan ibadat, kita tolak. Yang pertama tadi, jangan cari benda yang belum ada. Yang pertama, jangan cari benda yang belum ada, yang mana benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat. Mana jangan cari. Itu yang pertama. Ini kita boleh usahakan. Mampu usahakan. Assalamualaikum. Ini mampu kita usahakan. Faham baik Faham Zuhud yang makdur. Zuhud yang mampu diusahakan terbahagi kepada 3. Zuhud yang mampu diusahakan terbahagi kepada 3. Yang pertama, jangan cari benda-benda ataupun urusan yang tak ada hubung kait dengan amal. Jangan. Benda tu belum ada lagi. Jadi jangan nak menambahkan kesusahan. Jangan nak menyibukkan lagi dah. Yang kedua, apa yang kita dah miliki ni, tengok apa yang kita dah ada ni, dan benda tu menyusahkan kita nak buat amal. Asingkan benda tu pula. Itu bahagian kedua. Nampak tak? Sekarang ni saya ada banyak urusan yang saya dah miliki. Yang tadi benda belum miliki lagi. Jadi jangan cari. Nombor 1. Nombor 2, ni benda yang saya dah ada. Tapi benda-benda dia dalam banyak-banyak yang saya ada ni, ada benda-benda yang menyusahkan saya nak beribadat dengan Tuhan. Saya tak boleh ibadat sebab sibuk nak menguruskan benda-benda ni. Padahal benda tu milik saya. Maka asingkan benda tu. Tengok apa urusan aku yang menyibukkan aku selama ni, tak boleh nak belajar agama ni, apa benda cari, tengok, asingkan benda tu, buang. Kalau tak, nanti memang tak boleh buat ibadat sampai bila-bila. Okey? Yang ketiga, meninggalkan kehendak. Usaha lawan kehendak kepada sesuatu yang tak ada hubung kait ibadat tu. Usaha. Jangan ada impian benda-benda. Usahakan. Minta tolongan Tuhan dan sebagainya. Itulah dia zuhud yang makdur. Yang kedua, zuhud yang tidak makdur, zuhud yang tak kuasa hamba nak buat, melainkan semata-mata anugerah Allah. Allah tak jadikan impian dalam hati dia terhadap sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadah. Dan sendiri tak ada impian dia. Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, tak ada.
Dalam hatinya tak ada. Allah tak jadikan keinginan dalam hatinya terhadap sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadah. Tak ada. Tak ada. Begitulah juga ahlillah. Aulia, wali-waliullah. Allah jadikan hati dia macam tu. Tak nak. Bukan nak, ditahan dah. Dia tak nak. Jadi dia tak heboh dah. Dia tak penat nak berlawan dengan perasaan dia sendiri. Dia tak penat nak berlawan dengan keinginan dia. Dia tak penat nak berlawan dengan impian dia. Hatinya hanya mengingat nak ibadah kepada Allah. Ni. Dia mana-mana hamba yang bersungguh-sungguh, Allah akan tolong. Tak mustahil Allah akan anugerahkan benda. Tak mustahil. Tak mustahil Allah akan rezekikan ni. Zuhud yang kita tak kuasa ni dengan rahmat Allah. Orang sibuk mencari, orang malam, kita ni malam-malam duk sibuk berfikir pasal benda-benda tu. Dia tak ada. Dia tak fikir pun. Dia tak ada nak fikir pun benda tu. Yang dia fikir ibadah, yang dia fikir ibadah, yang dia fikir dosa dia, yang dia fikir amal dia, yang dia fikir bekal mati dia. Kita ni nak tidur kan macam-macam datang ni. Nak berjalan, nak berseronok, nak selesa. Tu dia. Itu yang tangan macam ni nak tidur. Bersilang tangan ni. Tidur. Pusing sana, pusing sini, tak lelak-lelak. Dia mikir benda tu. Macam mana aku nak dapatkan ni? Orang lain dah dapat ni, aku tak dapat lagi ni. Dia fikir tonggang tu balik. Allah Subhanahu Muhammad. Lemah kita lemahnya kita. Patutlah kita ni kurang amal. Sebab kita sibuk benda yang bukan ibadat. Nanti kita menyesal lah. Banyak masa Allah bagi, tapi pahalanya sikit, ataupun pahalanya tak ada pun buat balik akhirat. Padahal umur sama je Allah bagi. Allah bagi macam orang lain. Orang lain 60, kita pun 60. Tapi orang lain banyak pahala ibadat, kita tak ada pun. Kemudian adalah zuhud yang ada kuasa bagi hamba itu mendahului bagi zuhud yang tiada makdur bagi hamba itu. Sebelum hamba tu Allah anugerahkan zuhud yang tidak makdur, dia kena usaha dulu zuhud yang makdur. Dia tak boleh tiba-tiba lompat macam tu. Dia tak boleh tiba-tiba adatnya lah. Kalau Allah nak kurniakan semata-mata rahmat Allah, itu tidak mustahil. Itu tak mustahil. Itu tidak mustahil. Tapi adatnya, hukum asbabnya, hukum adatnya, hamba tu tadi nak kena usaha berzuhud dulu. Nak kena usaha berzuhud dulu. Baru Allah akan kurniakan dia zuhud yang tidak makdur tadi. Kebiasaannya begitu. Adatnya begitu. Mana kita tengok, contoh kita tengok ada orang ni, dia duduk ni, zuhud yang ni. Dia tak ada impian pun. Jangan tengok situ. Tengok sebelum dia dapat benda tu macam mana dia. Sebelum hatinya jadi macam tu, macam mana usaha dia nak melawan dunia-dunia tu tadi. Jangan kita tengok setelah dia berhasil, tengok usaha dia nak menghasilkan benda tu macam mana. Tonggang terbalik ni, berapa tahun dia nak lalui benda tu. Bukan seminggu dua. Bukan seminggu dua. Bukan. Jangan kita ingat ibadat ni senang nak dapat. Belajar hari ni, dapat hari ni. Belajar hari ni, bulan ni dapat. Belum tentu lagi tuan. Sebab tu jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. Jangan letak target. Usaha saja. Tak boleh cuba lagi. Tak boleh cuba lagi. Tak boleh cuba lagi. Jatuh bangun begitulah. Jangan letak target tahun ni aku nak jadi orang yang zuhud. Jangan. Usaha saja. Teruskan usaha, harap kepada Allah. Jangan letak target. Terus gagal minta tolongan Tuhan, harap dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Belajar lagi, fahamkan lagi, tengok lagi mana salah silap ni, repair lagi. Macam itulah kerja dia. Itulah ibadat. Itulah dia ibadat. Usaha tu ibadat lah tu. Jangan pula kita tengok orang yang ada benda-benda tu, kita kata orang tak zuhud. Jangan. Saya dah bagi tahu dah. Zuhud tu bukan duduk pada mata benda tu kan. Zuhud tu hati. Betul tak? Jangan salah faham. Nanti jadi fitnah. Nanti jadi dosa kering.
Itu jadi dosa kering. Kita tengok orang kaya, kita tengok orang ada macam-macam, kita kata dia ahli dunia pula. Jangan, kita tak tahu apa tujuan dia pakai benda tu. Boleh jadi ada urusan ibadah dia, mana kita nak tahu. Faham tak? Sangka baik dengan orang. Kita belajar ni untuk diri kita, bukan untuk tilik orang. Tapi nak pesan, jangan tengok orang yang ada harta kekayaan, kita kata dia orang cinta doh. Jangan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita yang tak ada apa-apa ni, rupa-rupanya cintakan doh. Kita yang tak ada apa-apa ni rupanya cinta dunia rupanya. Dia bukan duduk pada harta tu ada ke tidak. Faham dia punya definisi itu. Dia punya takrif tu fahamkan betul-betul. Si A kaya, tapi segala kekayaan dia digunakan untuk taat kepada Allah. Pada pandangan kita, dia orang kaya, dia orang hebat, dia orang mewah. Tapi tujuan dia tadi apa? Ibadat. Semua harta kekayaan dia untuk amal dia, untuk ibadat, untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk tolong agama. Nampak tak? Memang kita tengok dia kaya. Memang kita tengok dia ada macam-macam. Tapi rupanya dia gunakan semua tu untuk ibadat. Dia zuhud tak? Zuhud. Dia orang yang zuhud. Kita, orang tengok tak ada apa pun. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa pun. Rupanya cintakan tu. Sebab hati kita apa? Itu tadi. Kita, hati kita dapat macam-macam impian. Nak seronok-seronok. Tujuan nafsu. Cuma belum dapat aja. Cuma belum dapat aja. Tapi dalam ni macam-macam impian dan keinginan tentang dunia. Tapi orang tengok kita macam zuhud. Dia tu tak ada apa-apa tu, zuhud tu. Dah rupanya ahli dunia. Macam tu. Tapi wajib kita sangka baik. Kita tengok orang-orang yang macam tak ada benda, wajiblah kita sangka baik. Moga-moga dia orang yang zuhud. Faham tak? Jangan sangka jahat dengan orang. Ini kita belajar untuk diri kita. Tilik diri kita. Ingatkan diri kita. Bukan untuk menghukum orang. Kemudian kata musannif lagi, jadi zuhud yang tiada makdur tu, zuhud yang makdur mendahului zuhud yang tiada makdur. Allah ajar kita macam itulah tuan-tuan. Sebelum orang tu jadi dia orang yang penyabar, dia tu orang yang bengis. Sebelum dia jadi orang penyabar, dia tu orang yang bengis. Tapi dengan rahmat Allah, Allah bagi dia ilmu yang bermanfaat, dia berusaha, lalu Allah kurniakan kesabaran kepada diri dia. Orang yang pemurah tu asalnya dia bakhil, tangkai jering, kedekut, nak mati. Tapi dengan rahmat Allah, Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat sehingga dia boleh buang penyakit bakhil dia, tukarlah dia jadi pemurah. Orang yang ikhlas tu dulu dia ujub, riak, segala bagai ada dalam hati dia. Tapi dengan rahmat Allah, berkah dia menuntut ilmu yang betul, niat yang ikhlas, Allah bagi taufik kepada dia menjadi orang yang ikhlas. Dia akan jumpa benda tak elok dulu kita ni. Allah nak ajar kita. Allah nak bagi rasa supaya kita faham. Supaya kita lebih faham. Bila kita rasa benda tu, kita lagi faham. Bukan setakat cakap benda yang kita tak lalui, cakap benda yang kita lalui. Pernah jadi bakhil, pernah jadi pembengis, pernah jadi orang yang suka bersangka jahat, pernah jadi itu semua dia dah lalui. Tapi Allah selamatkan dia dengan diberi ilmu yang bermanfaat, lalu dapat ditinggalkan benda-benda itu. Jadi ilmu lah pada diri dia. Jadi ilmu lah bagi dia. Maka dia akan boleh kongsikan benda itu kepada orang lain. Nampak tak? Bijaksananya Allah dalam nak mendidik hamba ni, nak memberi petunjuk kepada hamba dia. Orang yang taat tu, dia ahli maksiat dulu, bergelumang macam-macam, lalu Allah beri kesedaran, jadi dia orang soleh, jadi dia orang solehah. Kemaksiatan itu jadi ilmu dan pengalaman bagi diri dia untuk dikongsikan dengan orang lain. Sebab tu orang yang ada lalui benda macam tu, dia akan hormat orang lain. Dia akan hormat, dia boleh meraihkan ahli maksiat yang lain. Faham tak?
Dia tak ada nak mengutuk, dia tak ada nak mencaci, dia tak ada nak mencela. Dia akan meraihkan sebab apa? Dia pernah lalu benda tu. Dan dia faham benda tu. Kita yang tak lalui benda ini, kita yang tak lalu benda tu yang kita sombong. Kita tak pernah rasa benda tu. Kita tak pernah lalui maksiat tu. Tu yang kita rasa suci, faham tak? Kita rasa suci. Tu yang kita duk cela, duk kutuk. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan tu waktu dia diuji oleh Allah dengan maksiat. Kita tak tahu. Kita tak pernah lalui. Jadi beza. Orang yang pernah lalui dengan orang tak pernah lalui lain. Macam orang kaya daripada miskin dengan orang lahir tiba-tiba kaya. Tak sama. Betul tak? Sambut pun dengan duit lahir dia. Lain. Tak sama dengan orang kaya daripada miskin. Dia tahu nak hormat orang. Dia ada sifat belas kasihan dengan orang miskin. Sebab dia pernah lalui benda tu. Tapi kalau tiba-tiba kaya je, sombong. Kebanyakannya dah. Kebanyakannya sombong. Sebab dia tak pernah lalui miskin tu. Dia tak pernah lalui susah tu. Beza. Beza. Maka apabila mendatangkan dengan dia oleh hamba dengan bahawa tiada menuntut barang yang tiada padanya barang daripada dunia, dan bahawa diceraikan barang yang mana diasingkan barang yang ada padanya, dan meninggalkan dengan hatinya berkehendak akan dia dan memilih akan dia sebab takut akan kebinasaannya, mempusakai akan dia. Maknanya mempusakai ni dia dapatlah sifat zuhud tadi. Dapatlah dia sifat zuhud. Adalah zuhud dalam hati dia bila dia usahakan tadi. Dia tak cari benda yang belum ada yang menyibukkan dia. Yang dia miliki dia asing-asingkan, apa yang menyusahkan dia tinggalkan. Dan dia meninggalkan impian dan keinginan. Maka jadilah dia orang yang zuhud. Jadilah dia orang yang zuhud. Semua tu dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Jangan tidur. Jangan tidur. Bangun. Bangun, ni sejuk ni. Memang ada sedap tidur. Jangan tidur. Mi goreng dah sampai dah tu. Mi goreng dah sampai. Jangan tidur dulu. Jangan tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahawa diceraikan habis. Demikian. Itulah demikian sejuk hati daripada dunia. Itulah yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati daripada dunia. Itulah yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati orang yang zuhud daripada dunia. Apa maksud sejuk mata hati orang yang zahid daripada dunia? Dengan makna dalam hatinya tidak diganggu dah, tak ada impian dah, tak ada keinginan dah terhadap sesuatu yang tidak berhubung kait dengan ibadah. Sejuk mata hati dia, tenang hati dia. Tenang hatinya. Sejuk tu kan sedap, sejuk tu kan seronok macam ni, sejuk sampai terlelap. Sejuk, tenang. Tenang je, sejuk, aman, damai je. Tak kalut dah. Kita ni kucak kacir hati kita ni. Nampak je macam tenang. Kucak kacir ni, macam-macam urusan dunia yang tak sangkut paut dengan ibadat ada dalam hati kita. Bertambah. Dapat pula kita tengok dalam media ni. Tengok orang tayangkan kekayaan, tengok orang tayangkan kemewahan, tengok orang tayangkan harta, tengok orang tayangkan, lagi tambah bersekabut. Lagi tambah sekabut. Lagi tambah sekabut. Sebab tu mata kita ni pun nak kena kawal juga, walaupun melihat benda harus. Nak kena kawal juga pandangan kita. Benda haram dah memang lah. Benda haram dah memang pantang lah. Benda harus pun nak kena pantang juga. Sebab apa? Dia akan memberi kesan tak banyak sikit pada hati kita. Tengok, kalau aku dapat tu kan ada tu.
kalau aku dapat macam ni, oh bertuahnya dia, oh malangnya nasib aku. Tu. Lepas tu kacau hati kita. Alhamdulillah, setan ada dah. Setan dah ada. Setan iblis dah ada. Nafsu dah ada. Dia cocok pula lagi. Malangnya nasib aku. Habis kata tu. Malangnya nasib aku. Dia dah jadi tak bersyukur dengan ketentuan Allah dah. Sebab apa duk tengok tadi? Allah silap kalau jahat lagi, tak adilnya Tuhan takdirkan aku macam ni. Orang lain mewah senang selesa, aku macam ni je hidup aku. Nampak tak? Lagi dosa jadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah jauhkan, moga Allah selamatkan kita semua. Amin. Dan sejuk hati daripada dunia. Mana tadi? Berkendak hatinya akan memilih akan dia sebab takut kebinasaan, maupun sakit akan dia. Demikianlah sejuk hati daripada dunia. Itulah dia sejuk hati daripada dunia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tu ditinggalkan impian dan keinginan yang begitu? Kerana takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kerana dalam hatinya ada takwa, takut kepada Allah, gerun kepada Allah. Yang dah ada ni pun aku tak bersyukur. Yang ada ni pun aku salah guna. Yang ada ni pun aku salah guna. Yang ada ni pun aku tak bersyukur. Macam mana aku nak tambah yang lain dah? Yang lain. Takut dimurkai Allah. Takut tidak diredai Allah. Takut binasa akhiratnya besok. Takut tak ada bekal amalnya besok. Itulah hebatnya sifat takwa dalam hati tadi. Dia akan menarik hamba yang ada sifat takwa tadi kepada perkara terpuji. Bila dalam hatinya ada takut kepada Allah, dengan sendiri dia akan jadi orang yang zuhud. Bila dalam hatinya ada takut kepada Allah, dengan sendiri dalam hatinya akan jadi penyabar. Bila dalam hatinya ada takut kepada Allah, dengan sendiri dia akan jadi pemaaf. Kalau dalam hatinya ada takut kepada Allah, dengan sendiri dia akan jadi orang yang bersangka baik. Itulah hebatnya takwa tu. Patutlah diberi Allah wasiatkan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Patut pun sebaik-baik bekal tu takwa. Kerana orang yang ada takwa ni, dia ada segala bagai sifat yang terpuji. Dengki tak ada, dendam tak ada, khianat tak ada, mengumpat tak ada, memfitnah tak ada, ngadu domba tak ada. Tak ada. Sebab dia orang yang takut kepada Allah. Kita kenapa macam-macam tu? Mengumpat pun dia, mengkeji pun dia, memfitnah pun kita, sangka jahat pun kita, berdengki, berdendam pun kita. Sebab apa? Sebab dalam hati kita tak ada ketakwaan pun. Dalam hati kita tak ada gerun dengan Allah, tak ada gerun dengan azab Allah. Sebab tu kita jadi macam tu. Ataupun ada takut tapi tak sama. Sifat takwa dalam hati kita tu tak sama dengan orang lain. Ketakwaan dalam hati hamba dipengaruhi oleh sedalam mana, sejauh mana, sekuat mana, sehebat mana pengenalannya terhadap Allah. Itu yang akan mempengaruhi sifat takut tadi. Makin dia kenal Allah, makin dia takut dengan Tuhan. Kita yang tak berapa kenal ni, Tuhan ni hanya tahu nama je, maka sifat takut kita sikit je. Faham tak? Dia akan mempengaruhi. Orang yang bimbang, orang yang takut, orang yang risau, orang yang malu, orang yang cinta dengan Tuhan tu, itu dipengaruhi oleh sejauh mana ilmu, sejauh mana pengetahuannya, sejauh mana pengenalannya terhadap Allah. Itu yang akan mempengaruhi dia. Sifat malunya dengan Allah, sifat cintanya pada Allah, sifat takutnya pada Allah. Kalau setakat dengar nama saja Allah tu Tuhan, tak ada yang lain, macam ni lah kita. Semayang, mengumpat, puasa, berdengki, mengaji, mengajar, berdendam. Sebab apa? Sebab sifat takut kita tu sangat-sangat nipis. Tak sama macam orang lain. Kita hanya kenal nama je Tuhan. Allah, dialah Tuhan, tak ada yang lain. Tak ada sekutu bagi Allah. Itu je lah yang kita kenal, yang kita tahu. Betul kita ni mengaji, lepas mengaji kan mengumpat orang. Lepas tu besok memfitnah orang lagi, mengadu domba hal orang. Jadi batu api neraka. Kenapa macam tu? Sebab
ketakwaan kita tidak sehebat orang yang mengenal Allah. Orang yang kenal Allah dia lain. Dia kenal Allah lain. Dia kenal Allah. Dia kenal Allah Ta'ala tu. Bukan dikenal nama je. Dia kenal Allah Ta'ala. Ya, ancaman Allah, azab Allah, itu yang menjadikan dia lagi gerun, lagi takut. Allah Ta'ala bagi ancaman, Allah amaran. Azab Allah tu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat pedih, sangat-sangat hebat. Api neraka tu sangat-sangat dahsyat, panasnya 70 kali ganda daripada api yang terpaling panas atas muka bumi. Tenaga api yang terpaling panas atas dunia ni 70 kali ganda. Kita tengok kilat tu lah. Kilat tu berapa dia punya power dia kilat tu? Berapa voltan ke kilovolt ke apa nama menatang tak tahu. Kalikan dengan 70 kali ganda. Kita tengok kilat biasa tu dia sambau apa tu bersepai lah. Berkecai lah. Ada kena tembak kilat berkecai. 70 kali ganda dahsyat panasnya azab Allah. Macam mana kita nak hadap benda tu? Macam mana kita nak hadap benda tu? Jadi orang yang mengenal azab Allah, yang faham, dia takut. Dia takut. Minum air panas tak sempat sejuk. Mengelupur, melocot kita punya lidah. Macam mana azab Allah, api neraka tu nak dituangkan dalam mulut kita? Api neraka yang 70 kali ganda dahsyat panas jadi nak dituangkan dalam mulut kita. Makanan dan minuman ahli neraka itu tak ada lain melainkan makan minum dia api lah. Na'udzubillah. Api. Binatang-binatang yang Allah jadikan dalam api neraka itu hidup dalam api neraka. Agak-agak macam mana? Hebatnya kekuasaan Allah, hebatnya Allah, bijaksananya Allah. Allah menjadikan makhluk-makhluk, ularnya, kalanya, jengkingnya dan sebagainya dalam api itu, hidup dalam api neraka. Kala jengking yang hidup macam tu pun tak sanggup. Obor-obor yang duduk dalam air pun kalau sengat kita buat ke mati dah. Ini binatang tu sendiri Allah jadikan di dalam api neraka tu sendiri. Agak-agak macam mana dia punya azab ni, dia punya pedihnya, dia punya Allah tak tahu nak cakap lah. Yang nak mengazab kita ni besok. Jadi orang yang tahu, yang faham benda tu, dia takut. Tak nak. Sebab dia tahu dia lemah. Dia tahu dia tak kuat. Dia tahu dia takkan mampu hadap semua tu. Inilah yang membuatkan dia berusaha meninggalkan benda yang dibenci oleh Allah. Orang nak kata aku bodoh, biarlah. Orang nak kata aku bodoh, biarlah. Orang nak kata aku bangang, biarlah. Orang nak kata aku penapa, biarlah. Asalkan aku tak tersentuh dengan azab ni besok di hari kiamat. Aku tak sanggup. Aku tak kuat. Kita rasa hebat kita. Sebab tu kita tak heran. Mau kita rasa kita kuat. Sebab tu kita tak peduli kan benda-benda tu. Besok lidah kita ni digunting dengan api neraka. Makan ni buah zakum, buah yang berduri yang Allah jadikan daripada api, tembaga panas dituangkan dalam mulut kita, dipotong-potong oleh malaikat, disiat-siat oleh malaikat tapi tak mati. Bayangkan, na'udzubillah, tak terbayang azab neraka itu dalam tu. Dipotong-potong oleh malaikat, disiat-siat oleh malaikat, tak mati. Macam mana? Orang macam kita ni kena banyak ingat azab Allah. Ingat nikmat banyak Allah bagi. Ingat banyak nikmat yang banyak tadi. Banyak nikmat tadi kita kufur, salah guna. Ingat yang kita ni besok pasti ditanya oleh Allah. Ingat yang kita ni banyak dosa. Ingat yang kita ni tak kuasa nak lalui benda tu. InsyaAllah akan menarik kita kepada taubat kepada Allah. Ulama dah ajar dah, ingatkan benda-benda ni selalu.
Banyak nikmat Allah bagi. Pasti Allah akan tanya besok. Pasti Allah akan tanya, mana aku gunakan? Gunakan untuk taat ke, gunakan untuk maksiat? Lepas tu kita kena sedar, kita banyak kufur nikmat, banyak salah guna. Pasti ada ancaman azab daripada Allah untuk kita. Lepas tu tengok pula diri kita ni lemah, tak kuat kita, kena gigit semut sakit, gigit nyamuk sakit, panas sikit rumah tak ada aircon sakit dah, susah dah, lapar dan sebagainya. Lemah kita. Lepas tu ingatkan pula betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa bisanya, betapa pedihnya azab Allah. Macam mana kita nak lalui besok? Allah tak tipu. Allah janjikan benda baik Allah akan bagi, Allah janji azab pun Allah akan bagi. Allah tak mungkir. Allah tak mungkir. Ini ulama pesan, ulama ajak supaya kita ingatkan benda ni sentiasa untuk mengelakkan ataupun menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat. Ingat selalu macam tu. Memanglah kalau nak ikut puas hati, memanglah sedap berdengki, berdendam, memfitnah, memang sedap. Memang puas hati, tapi nak fikir dengan azab yang kita nak tempuh besok tak padan. Faham tak? Tak padan dengan puas hati berdengki, puas hati mengumpat, puas hati berdendam, puas hati memfitnah. Tak padan dengan azab tu. Tak padan. Fikir renung macam tu. InsyaAllah Allah akan beri sesuatu yang baik untuk kita. Kalau kita ni jenis seronok buat dosa, dia akan jadi slow. Dia akan jadi slow. Dan lama-lama insyaAllah dia akan tinggalkan. Sebab takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan Allah tak lupa. Allah tak lupa dosa-dosa yang kita buat, zahir batin kita, hati perut kita dalam ilmu Allah. Jadi orang yang kenal Allah, yang takut ni, dia tak berani nak simpan benda jahat dalam hati pun, dia tak berani. Tak berani sebab dia yakin yang Allah tu sentiasa tahu apa yang ada dalam hati ni. Allah sentiasa, Allah tak lupa, Allah tak lalai. Allah tak pernah lalai walau sedetik pun dalam mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu orang yang macam tu, yang kenal Allah ni, dia sentiasa perhatikan hati dia ni. Ada tak benda jahat? Kalau ada cepat-cepat dia buang. Kalau ada cepat-cepat dia buang. Dia takut Allah tahu benda tu ada dalam hati dia. Maka dikawal hati dia, dia pantau. Kita simpan benda-benda tu. Nak puas itu ada dalam hati kita, kita jadi bangga, jadi puas, rasa bertuah, boleh berdengki, boleh berdendam, boleh bersangka jahat, jadi puas. Jahatnya kita tak padan kita ni semayang, tak padan mengaji, tak padan menuntut ilmu, tapi hati perut kita macam tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah selamatkan kita. Dan Allah beri taufik kepada kita, buang benda-benda ni. Tak ada menguntungkan kita pun. Mencelakakan kita. Celaka. Dalam hati kita kalau hidup macam ni, kita sentiasa dalam celaka, na'udzubillah. Walaupun kuat semayang, kuat mengaji, kuat mengajar sebagainya, celaka sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Takut kepada Allah. Kena usahakan. Usahakanlah. Benda payah, bukan benda senang, benda payah. Jadi perlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, jangan sekat jalan, jangan putus asa. Demikian sejuk hati daripada dunia kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kerana besar pahalanya. Besarlah pahala, sebab nak menahan sabar tadi tu, nak meninggalkan benda-benda tu, nak kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh. Nak meninggalkan keinginan kita sendiri, keinginan kita ni tadi, kalau tak ditahan, kita akan teruskan. Jadi menahan itulah namanya sabar. Kan sabar tu makna menahan.
Sabar, lu tahan. Padahal nafsunya nak. Sebagai manusia biasa, nak benda ni, nak benda tu, nak benda ni, nak benda tu. Nak kaya macam orang lain, nak senang macam orang lain, nak mewah macam orang lain, nak seronok macam orang lain. Dia tahan, sabar. Itulah pahala dia. Sabar. Banyak pahala dia. Banyak pahala. Dan inilah pada aku, iaitu zahid yang hakiki. Inilah zuhud yang sebenar. Itulah zuhud yang sebenar-benar, dengan makna dalam hatinya tak ada impian dan keinginan langsung terhadap sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Tak ada. Kalau ada pun, mesti benda tu nak digunakan untuk ibadat. Mesti. Kalau benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tak mau. Dia tak nak menyusahkan diri dia. Dia tak nak buang masa dia. Kemudian ketahui olehmu bahawa zon yang terlebih sukar yang tiga ini, iaitu meninggalkan kehendak dengan hati. Kerana beberapa daripada orang yang meninggalkan baginya dengan zahirnya, ia kasih lagi berkehendak baginya dengan batinnya. Berapa banyak orang yang zahirnya tak ada benda-benda dunia tadi, tapi hatinya, hatinya tu masih lagi berlawan dengan kehendak nakkan benda tu. Nampak macam tak ada je, nampak macam zuhud je. Api hatinya duk berperang, duk berlawan pagi petang siang malam. Nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Sampai terbawa dalam mimpi lah. Sampai terbawa dalam mimpi, tersengih-sengih mimpi. Ingat mimpi apa? Oh, punya mimpi ni yang diimpikan tadi. Yang diimpikan tadi, yang didambakan tadi, rupanya dapat dalam mimpi. Itu yang tersengih-sengih mimpi jadi orang kaya. Mimpi sengih-sengih jadi jutawan, seronok, jadi raja lah, macam-macam mimpi. Kan sedar besok, sedar daripada mimpi, sambung balik, duk risau ini, orang lain dah kaya, aku tak kaya, orang lain dah selesa, aku tak selesa, orang lain dah seronok, aku tak seronok. Allahu Akbar. Nak ngaku ke tak nak ngaku? Nampak macam okey je. Oi, dia tu hebat tu, semayang tu, mengaji tu. Oh, kau tak tahu hati perut macam mana? Berlawan. Macam-macam keinginan. Macam-macam keinginan dalam hati perut ni. Mana tahu. Tapi kita sangka baiklah dengan sama semua orang. Cuma nak cerita kita. Ni tengah-tengah baca kitab ni, teringin macam-macam, nak jadi jutawan, tengah baca kitab. Tengah baca kitab tasawuf pula tu. Allah Akbar. Tengah ngaji bab zuhud, oi nak lagi. Tengah ngaji. Allah, kedaungnya kita ni dah. Tengah baca, tengah mengaji pasal zuhud ni. Dalam ni ada sampai ingin kalau aku dapat, kalau aku tengah ngaji bab zuhud, kalau aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga Allah selamatkan kita dengan rahmat Allah, ya Allah. Dengan belas kasihan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita semuanya. Dunia ni sementara je, seronoknya sementara je, hiburannya sementara je. Yang sebenar-benar tempat berhibur syurga sana besok, untuk seronok selama-lamanya, berhibur selama-lamanya. Sanalah tempat. Sini bukan, sini sekadar sudah. Sini sekadar sudah. Sebab tu apa pepatah ke apa saya tak ingat lah. Hadis ke apa saya tak ingat. Tapi biasa kalian dengar kan, carilah dunia tu ibarat hidup 1000 tahun. Carilah akhirat tu ibarat nak mati esok. Carilah akhirat ibaratnya besok kita nak mati dah. Maksudnya apa? Jangan tangguh-tangguh dah. Jangan nantilah dah. Besok nak mati dah. Besok nak kena tanya dengan malaikat dah. Besok nak menghadap Allah dah. Besok sama ada azab kubur ataupun nikmat kubur kita nak jumpa. Besok nak mati. Maka bersegeralah. Taubat ke, mengaji ke, memaafkan orang ke. Nak mati dah besok.
Buang ni segala-galanya ni. Tak nak jadi bekal mati kita ni, penyakit hati ni. Tak nak jadi bekal mati. Bekalan mati kita apa? Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam, sangka jahat. Itu bekalan mati kita. La ilaha illallah. Sangat celaka. Sangat besar kesialan yang kita akan dapat. Kesialan yang tunggu dalam kubur tu sangat besar. Kalau itulah bekalan mati kita. Bekal kita hasad, dengki, riak, takabur, dendam. Bekal mati kita tu. Memang kita mencari kesialan. Sial. Menghadap kesialan dalam kubur besok. Azab yang sangat-sangat dahsyat kita. Celaka yang sangat-sangat celaka. Bekalan mati kita. Sebab tu kena cepat uruskan. Jangan puas hati dengan dengki. Jangan puas hati dengan dendam. Jangan puas hati dengan sangka jahat tu. Jangan puas hati. Kena rasa tak puas hati. Sampai bila aku nak macam ni? Sampai bila aku nak berdengki? Sampai bila aku nak berdendam? Sampai bila aku nak sangka jahat ni? Aku nak bawa apa? Sampai bila ni aku nak simpan benda-benda ni? Allah redha ke aku macam ni? Allah sayang ke aku macam ni? Allah kasih ke aku macam ni? Allah ampunkan ke aku macam ni? Kena tanya diri kita macam tu. Kalau setakat semayang je tak cukup, puasa je tak cukup, mengajar je tak cukup. Zahir batin kita ni dituntut bersih oleh Allah. Zahir batin Allah tuntut. Tanya diri kita. Lepas tu dia kata apa? Carilah dunia tu ibarat nak mati 1000 tahun. 1000 tahun lagi nak mati. Maknanya carilah dunia tu sambil-sambil sudah. Relax sudah. Banyak masa lagi. 1000 tahun lagi. Jadi cari man-man dah lah. 1000 tahun lagi lah. Banyak masa lah. Relax lah. Janganlah habis 24 jam kita guna untuk dunia semua. 1000 tahun lagi. Cari man-man. 7-8 jam kerja sehari cukup. Lebihnya belajar agama. Lepas tu beribadat. Man-man lah. Ni dah ibarat macam nak mati. Kita salah faham lah pula. Nak hidup 1000 tahun lagi lah nak kena banyak modal. Kita faham ke situ. Tak nak mengaji, beli buku baca sendiri. Tiba-tiba kita baca, carilah akhirat ibarat nak mati besok. Carilah dunia ibarat nak mati 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi, modal lagi banyak nak kena pakai ni. Harga barang dah mahal pula ni sekarang ni. Lagi aku nak kena kerja lebih daripada masa ni, tak boleh jadi ni. 1000 tahun nak pakai. Kena kerja mati-matilah. Situ pula kita tafsirkan. Orang tafsir ikut lain, kita tafsir ikut lain. Dia kata nak cari dunia tu ibarat nak mati 1000 tahun lagi. Maknanya cari sikit-sikit sudahlah. Usaha cari lagi, tulat cari lagi, banyak masa lagi. Man-man lah. Nak mati besok. Jadi bekalan mati tak ada lagi. Besok dah nak mati. Jangan lambat-lambat maksudnya. Yang tak mengaji cepat-cepat belajar agama. Besok nak mati dah. Macam tu. Ini kita salah faham lah pula. Carilah dunia ibarat nak hidup 1000 tahun lagi. Jadi kita kena pulun betul-betul. 1000 tahun nak pakai modal banyak. Jadi kalau sebelum ni kerja 8 jam, mulai besok 24 jam aku akan kerja. Sebab nak hidup 1000 tahun lagi. Allah lebih salah faham lah pula. Jangan tidur. Nak habis dah ni. Bangun. Ingat kita tak nampak siapa tidur agaknya. Walaupun kita tengok kat kitab ni, nampak aja mata tu siapa yang terlelap. Kawan-kawan yang online dia selamat lah, kita tak perasan. Tengok je. Ni? Itulah susah ngaji talaki ni pula. Perasan kalau tidur. Boleh jadi tu ramai yang tak datang ngaji online je. Kalau tidur tak perasan. Kalau datang berdepan tidur perasan. Kemudian kata Musa ni nak sudah dah. Nak sudah dah malam ni kita balik awal lah. Si balik lambat aja. Boleh cepat sikit lah ni.
Kemudian diketahui oleh bahawa yang terlebih suka yang tiga ini, iaitu meninggalkan kehendak dengan hatinya, kerana berapa ramai orang yang meninggalkan baginya zahirnya, mana zahirnya nampak macam tak ada apa-apa pun, tapi hakikat hatinya berperang nakkan dunia. Banyak yang macam tu, cuma tak dapat aja. Kalau secara jujur lah di Temu Ramah, kalau secara jujur TV3 ke Astro ke Temu Ramah kita, apa impian? Semua diluahkan panjang ni. Saya bagi masa 5 minit cakap, tak cukup. 1 jam nak cakap ni, macam-macam impian. Cakap. Tapi Tuhan ni baju compang camping, berjahit sana sini, berjahit sana sini, compang camping je. Handphone pun pakai 3310 je. Nampak macam Zoom. Bila tanya apa impian anda, dia keluar macam-macam impian dia keluarkan. 1 jam masa tak cukup dia cakap. Banyaknya macam itulah kita. Zohir je nampak macam zuhud, tapi hatinya duduk berperang macam-macam nak. Kalau Allah tak tolong, habislah kita. Bila dah risau berperang pasal benda tu, ada tak masa nak fikir semayang aku betul ke tidak, hati aku bersih ke tidak, aku kenal Tuhan ke tidak? Ada masa tak nak fikir? Bila dah fikiran dan hati kita duk padat padu memikirkan tentang dunia tadi tu, ada tak masa untuk kita tilik diri kita ni, amalan kita ni? Ada ke masa nak fikir semayang aku selama ni betul ke salah? Aku buat ni dengan ilmu ke ataupun tiru-tiru? Hati aku ni apa? Sifat jahat dalam hati aku ni apa benda? Ada tak masa nak fikir? Tak ada. Takkan ada. Tak boleh masuk dah. Padat dengan dunia dah. Mana akhirat nak masuk? Padat lah. Fikiran pun macam tu, hati pun macam tu. Mana akhirat nak masuk? Akhirat nak masuk ni bila hatinya kosong daripada dunia, baru akhirat boleh masuk. Fikir dosa, fikir amal, fikir ilmu, fikir Tuhan, fikir akhirat, fikir kubur. Ini dah padat padu dengan impian-impian dunia yang tak menolong ibadat tu. Mana akhirat nak masuk? Imam Ghazali sebut dah, bukan saya sebut. Imam Ghazali cerita dah semua tu. Hati kita ni satu je. Bila dia penuh dengan dunia, dengan sendiri akhirat takkan ada. Mau tak mau, kalau nak isi akhirat, kena kosongkan daripada kena kosongkan daripada dunia. Jangan salah faham, kena kosongkan daripada sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Kena kosong. Baru insya-Allah akhirat boleh masuk. Kasih lagi berkendak dengan batinnya, maka iaitu di dalam bertolak-tolak ada. Nak ceritakan ni, dalam ni berlawan-lawan ni, berperang-perang ni, bertolak-tolak ni. Tuan nampak steady je. Tuan nampak macam zuhud je, tapi dalam ni bertolak-tolak ni. Sorong tarik ni. Kepayahan, melawan kesusahannya. Ni. Itu yang kadang sampai stres, sampai tekanan. Ingat pasal apa? Ingat pasal apa? Ni tadi. Berperang ni, duk menang. Kawan-kawan tayang pula. Kawan-kawan tayang pula. Lepas tu kita tengok story lagi, tambah lagi penyakit. Dah lah dalam ni ada penyakit, duk tambah penyakit lagi. Dalam ni ada penyakit, tambah lagi penyakit, cari penyakit lagi. Stres, sakit kepala, migraine. Salah kita. Allah kata jangan fikir. Kita fikir, dapatlah musibah ni. Allah takkan melarang kita, melainkan nak selamatkan kita, betul tak? Allah tak melarang kita daripada sesuatu, melainkan Allah nak selamatkan kita. Tapi kita tak peduli dengan larangan Allah, kita buat juga, dapatlah musibah dia. Itulah musibah dia yang kita dapat. Sebab kita tak ikut yang Allah suruh. Kita rasa kita lebih pandai lagi. Laluilah benda tadi tu. Serabut. Macam-macam penyakit timbul dah. Mak hati kita ni kalau terlalu risau, dia boleh jadi penyakit tubuh badan juga. Tekanan. Apa? Anxiety? Anxiety itu tekanan. Tak pandai je kat orang putih. Makrat dia tak betul je. Ya, kita tak perasan. Padahal semua ulama' dah cerita dah.
Semua dah ada dalam kitab lah. Kita tak ambil tahu. Kita ingatkan tekanan ni pasal benda-benda tak apa-apa. Rupa ni lah dia. Ni lah dia. Stres tak pasal-pasal tu. Ni lah dia puncanya. Risau tentang sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Allahu Akbar. Tengok orang soleh tu. Tengok orang soleh, orang bertakwa tu, dia tak ada stres. Dia tak ada stres. Hatinya tenang aja. Dia tak ada stres macam kita. Kita ni stres macam-macam. Kita tengok wajah-wajah orang soleh tu. Ketenangan hati dia tu terpancar dekat muka dia. Tengok dia pun kita, tenang. Tengok dia, tenang kan? Orang tengok kita tambah masalah. Tengok muka-muka orang soleh tu, tengok jadi lapang hati, tengok tenang. Tu kan muka kita ni dia boleh cerita apa dalam ni. Serabut ke tidak, ni dia akan terpancar kat sini. Perasan tak perasan? Jadi orang yang tenang akan terpancar ketenangan tu pada wajah dia. Tengok dia seronok. Dalam dia tenang. Kita orang tengok serabut. Orang tak sakit jantung jadi sakit jantung tengok muka kita. Allahu Akbar. Maka iaitulah di dalam bertolak-tolak dan kepayahan melawan kesusahannya dan kelakuan sekaliannya pada pekerjaan ini. Tiadakah engkau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikian hari akhirat itu, Allah Ta'ala kata, yang menciptakan akhirat tu, yang menciptakan dunia dan akhirat tu, dia sendiri, Allah sendiri bagi tahu sebagai pencipta akhirat. Dia bagi tahu apa? Kami itu nak menunjukkan kebesaran Allah. Bukan kami makna ramai. Bukan kami itu makna ramai. Bukan kata ganti diri menunjukkan ramai, bukan. Kami ini nak menunjukkan kebesaran. Menunjukkan kebesaran, keagungan. Kami kata Allah, bukan makna gamai. Kan kami itu kata ganti diri kan. Kalau kita datang ramai-ramai, seorang cakap, kami sampai pukul 10 tadi. Kami sampai sini 10 tadi, pukul 10 tadi. Nak menunjukkan apa tu? Bukan saya seorang. Ada lagi yang lain-lain. Pun kami juga. Tapi di sini bila Allah Ta'ala sebut kami, bukan menunjukkan Tuhan itu ramai ataupun bersyarikat dengan siapa-siapa. Kami itu nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, kata Allah, jadikan akhirat itu bagi mereka yang tiada berkehendak, yang tak ada kehendak dalam hatinya itu, ketinggian di dalam bumi, makna dalam dunia. Dalam hatinya tak ada impian nak megah-megah. Tak ada impian dalam hati ni nakkan kemegahan dah. Allah jadikan akhirat untuk orang yang di dunia hati dia macam tu. Hati dia tak nakkan kemegahan. Kecuali kemegahan yang nak digunakan untuk ibadah. Faham baik-baik? Kecuali kemegahan yang dia nak tadi untuk ibadat. Contoh, dalam nak mentadbir, nak kena ada kemegahan. Nak menyebarkan dakwah, nak kena ada kemegahan, nak kena ada kekuasaan, betul tak? Nak kena ada kemegahan. Kalau orang biasa-biasa boleh ke? Nak bertindak, nak menjalankan sesuatu tak boleh, melainkan orang ada kuasa. Sebab tu, kalau nakkan kuasa tujuan agama, mulia. Kalau nakkan kuasa tujuan nak himpun dunia, celaka. Faham tak? Nakkan kuasa kerana ibadat, mulia. Nakkan kuasa kerana dunia, celaka. Pilih nak yang mana? Nak kuasa untuk ibadat ke? Nak kuasa untuk kaum dunia? Fikirlah. Jadi, sini Allah Ta'ala sebut ketinggian. Makna dia tak nak ketinggian. Dia tak nak kehebatan. Dia tak nak kemasyhuran. Dia tak nak benda-benda tu. Sebab tak tolong amal pun. Dan tiada membinasakan
dan kesudahan yang kepujian. Makna atas dunia juga dia tak nak kebinasaan. Dia tak nak ketinggian dan dia tak nak kebinasaan atas dunia. Dia tak nak kecelakaan atas dunia. Dan dia juga tak nak ketinggian. Tu. Lepas tu, kesudahan yang kepujian itu bagi orang yang muttaqin. Itulah akhirat untuk orang yang macam tu. Untuk orang yang macam tu, Allah jadikan akhirat tu. Allah jadikan akhirat yang kekal selama-lamanya tu untuk orang yang macam ni lah. Hati dia macam ni. Kalau dia nakkan pun ada tujuan ibadah. Ada kepentingan untuk beribadat. Bukan ketinggian semata-mata dia nak untuk nak masyhur, nak orang pandang, nak orang cium tangan, nak orang hormat, nak orang bentang kapet merah, nak orang kenal dia. Bukan sebab tu. Habis. Telah menggantung Allah Ta'ala akan hukum padanya dengan menafikan kehendak tiada tuntutnya dan perbuatnya itu bagi orang yang berkehendak. Wallahu a'lam. Jadi kita ni kontrol lah. Jadi kita ni kontrol lah. Usahalah kontrol usahalah kontrol. Janganlah iya kan semua tu. Kena ada harapan dia. Zuhud yang makdur tu. Zuhud yang dikuasakan tadi cuba pantau. Cuba pantau, jangan luluskan semua, jangan. Ada keinginan ke arah tu. Sikit-sikit lah. Usahalah sikit-sikit. Impian tetap ada dah, kita manusia biasa. Tu dia dah bagi tahu dah tu. Sebelum orang yang dapat zuhud yang ghair makdur tu, dia macam kita lah semua ni. Macam-macam impian, macam-macam keinginan ada. Cuma bila dia ada ilmu, dia amalkan. Dia usaha cantar, kawal. Jadi dia tak segila dulu dah. Dia dah tak segila dulu dah. Dia slow meninggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia sebelum dia meninggal. Faham tak? Dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia dah tinggalkan dunia dah. Sebelum dia meninggal, dia dah tinggalkan dunia. Sebelum dia meninggal, dia dah tinggalkan dunia. Macam mana tu? Inilah tadi. Sebelum dia mati, walaupun dia hidup atas dunia ni, dalam hatinya tak ada pun keinginan dan impian terhadap sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadah. Itulah maksudnya orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Dalam hatinya ada ibadat saja. Kalau nakkan sesuatu untuk ibadat. Kalau ada urusan sesuatu pun untuk ibadat. Kalau nakkan pangkat pun untuk ibadat. Bukan untuk tujuan dunia dah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Anak bini kita. Kalau kita seorang je, anak bini tak faham pun masalah juga. Sebab tu kena pakat mengaji. Kita kena mengaji, bini pun kena mengaji supaya dua-dua faham. Kan kalau bini je faham pasal zuhud, suami tak faham pun susah juga. Betul tak? Isteri je faham. Bahayanya dunia. Suami tak faham, payah juga. Suami faham, bini tak faham, payah juga. Nampak tu kena dua-dua fahamkan agama. Dua-dua fahamkan agama. InsyaAllah jadi mudahlah sikit lah. Jadi mudahkan sikit lah urusan tu. Berbanding dua-dua tak faham. Ataupun satu faham, satu tak faham. Tapi kalau dua-dua faham, insyaAllah jadi mudah sikit lah. Kalau dua-dua tak faham lagi terlungkup. Dua-dua tak faham lagi terlungkup. Suami pesan dengan bini, yang kerja cari semua. Orang lain dah kaya dah mewah, kita sampai bila nak duduk macam ni? Orang lain dah seronok, dah kaya, dah mewah, dah selesa. Kita nak duduk macam sampai bila macam ni? Yang buat live, jual barang-barang 24 jam, jangan berhenti. Kumpul sebanyak-banyaknya. Bini pula pesan dengan lelaki, awak pun sama. Tapi awak suami, awak kena lebih sikit lah. Saya kalau buat live jual barang 24 jam, awak 2 hari 2 malam. Awak jangan berhenti. Awak ketua. Maut dia jawab ni. Janganlah. Dah mengaji, man-man. Man-man, ingatlah kita nak cari sampai mana. Andai katalah kita pulun pagi petang siang malam, jadi jutawan, dapat apa yang kita nak dalam kubur.
kita kena himpit. Dalam kubur, kita kena azab. Apa untung dia? Cerita. Kita usaha pagi, petang, siang, malam sampai tak sembahyang, tak peduli belajar agama, tak peduli apa pun, semata-mata nak kaya, nak senang, nak kaya, nak senang, nak mewah. Allah bagi segala-galanya, kaya, mewah, senang. Daripada tak ada duit jadi banyak duit. Pada rumah miskin, tukar rumah lain, 3 lapis, 4 lapis. Daripada tangan kosong, semua ada ni. Sampai ke sini. Segala bagai ada. Buah rantai macam ni. Punya kaya ni. Allah bagi semua. Tapi amal kita Allah tak terima. Apa kita nak buat? Adakah kesenangan yang macam tadi boleh meringankan azab kita? Tak boleh. Adakah kekayaan yang macam tu tadi akan menyelamatkan kita saat sakaratul maut tu, yang sangat dahsyat sakitnya tu, akan meringankan? Dah. Hamba tu man-man lah cari. Bukan tak boleh, man. Yang tahu ni untuk dunia aku, yang ni untuk akhirat aku. InsyaAllah lah, bukan suruh berhenti berniaga, bukan suruh berhenti buat beg kuning, bukan suruh berhenti buat live. Buatlah, tapi kita ni mukmin, orang yang beriman adanya hari kiamat, yakin adanya azab dan nikmat kubur. Jadi biar beza dengan orang yang tak mukmin. Cara cari duit, cara cari rezeki, cara usahakan dunia, biar ada beza. Allah boleh bagi apa yang kita nak atas dunia. Nak kaya, Allah boleh bagi. Tak jadi hal pun pada Tuhan. Tapi cuba lainlah kalau kesenangan, kekayaan yang kita miliki itu tadi boleh jadi sebab kita ni masuk syurga tanpa hisab. Itu lain. Tak apa dah lah. Kalau dengan sebab kesenangan, kekayaan, kemewahan, kemasyhuran kita tu boleh jadi sebab kita masuk syurga tanpa hisab. Tak apalah. Ini sikit pun tak menolong pun. Sikit pun takkan menolong meringankan urusan akhirat kita tu. Jadi pandai-pandailah kita bagi masa. Atur masa. Ini untuk dunia aku, urusan dunia. Ini untuk urusan akhirat aku. Aku kena usahakan yang ni. Aku tak boleh hadap yang ni satu je. Sebab mati datang bila-bila. Mati tak tunggu tua, mati tak tunggu sakit. Kena selalu ingat macam tu. Duduk majlis ilmu, mengaji, belajar agama, walaupun tak boleh setiap hari. Masuk. Mudah-mudahan kita ni yang leka jadi ingat, yang lalai jadi ingat, yang tak tahu jadi tahu, yang tak faham jadi faham, yang tak nampak jadi nampak. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah. InsyaAllah. Jangan kata tak boleh. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, mak ayah kita, suami isteri kita, kawan-kawan kita, kenalan kita semua, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, semuanya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diredai oleh Allah, dibimbing oleh Allah zahir dan batin kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang boleh memberi kesihatan pada rohani kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita memahami dengan sempurna. Allah bagi taufik untuk kita beramal. Mudah-mudahan rezekikan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurganya tanpa dihisab oleh Allah, semata-mata dengan belas kasihan Allah, dengan rahmat Allah, serta dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih kita lagi belajar, pilih lagi kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau boleh jangan ada sehari pun yang kita tak duduk dalam majlis ilmu. Jangan. Usahakanlah. Sebab majlis ilmu itulah datangnya hidayah, petunjuk Allah. Mudah-mudahan tak lupa saudara mara kita di Palestin sana dan di mana saja umat Islam, mudah-mudahan diberi bantuan, pertolongan, perlindungan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membinasakan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengkhianati umat Islam.
Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'alikutul ansar wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Mana admin? Mana link masuk grup? Kawan-kawan masuk grup lah. Mem masuk grup mengaji. Masuk grup belajar. Ni. Okey, baca pin komen ni, baca pin komen masuk grup belajar. Masuk grup pengajian. Percuma saja, tak ada bayaran apa-apa pun. Nanti kalian akan dapat jadual. Kalian akan dapat rakaman pengajian kita. Akan dapat rakaman kitab ni daripada awal. Semuanya tu percuma sahaja, tak ada bayaran pun. Marilah pakat belajar. Marilah kita pakat mengaji, insya-Allah sikit-sikit, tak apa. Sikit-sikit. Semua layak belajar, semua layak mengaji. Bila lagi kita nak mulakan sikit-sikit, kalau kita tak mula daripada sekarang sampai bila-bila pun tak dapat nanti. Mengaji di sini yang saya masukkan ni maknanya belajar agama, belajar ilmu fardu ain. Semua layak, jangan segan, jangan malu. Saya bukan orang baik, saya bukan tok guru, saya bukan ustaz. Kita kawan-kawan je, kita kawan-kawan biasa. Kita kawan-kawan TikTok je. Kita kawan-kawan TikTok je. Marilah pakat belajar, ambil tahu sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah bantu kita. InsyaAllah hati kita takkan tenang, melainkan hati kita kena isi dengan ilmu dan amal. Ilmu agama. Hati kita akan tenang insyaAllah. Kita miskin pun kita akan tenang insyaAllah. Okey, baca pin komen ni. Tekan profil admin kita 2 kali. Nanti akan ada link untuk masuk dalam grup. Percuma je. Nanti dah dapat jadual, kita set up lah masa kita. Waktu nak berjalan, waktu nak makan, waktu nak berhobi, waktu kelas. Mai pakat belajar, pakat mengaji insya-Allah. Okey, siapa ada hal nak live silakan. Selamat malam. Terima kasih join ni, terima kasih yang join, yang tip screen, yang share, yang amin, yang komen, yang hadir. Mudah-mudahan jazakumullah khairul jazak, sebaik-baik balasan. Allah Ta'ala kurniakan kepada kalian semua murah rezeki, sihat, afiat untuk ibadat. InsyaAllah doakan saya, doakan mak ayah saya, doakan isteri saya, semua keluarga saya semua. Ni kawan-kawan ni semua orang baik-baik ni, orang pilihan-pilihan Allah semua, orang baik-baik. Allah sayang kita semua kawan-kawan. Kita yang belum faham, tu dah Omar punya lah tu. Dah Omar punya. Ni pakat belajarlah, masuk grup. Saya bagi masa 3 minit 3 minit masuk grup. Terima kasih admin ni tekan profil ni, tekan gambar admin kita ni, tekan 2 kali. Nanti ada link untuk masuk dalam grup. Kalau tak dapat, DM dia. Kalau tak dapat, message dia, inbox dia, nanti dia balas. Nak masuk silakanlah, kalau tak nak pun tak ada masalah. Kita bukan untuk guru pun. Kita nak ajak kawan-kawan sesama muzakarah. Macam tu. Semua layak belajar. Semua layak mengaji. Semua layak belajar insya-Allah. Lagi 3 minit. 3 minit nak makan pula ni. Nak makan. Amin ya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sama-sama kasih semua. Sama-sama kasih semua. 2 minit lagi cepat. Siapa nak masuk grup cepat Kalau tak dapat link, message kita punya admin ni, PM dia, inbox dia, message dia, nanti dia masukkan dalam grup. Percuma, tak ada bayar pun, tak ada bayar, percuma saja. Percuma saja. Mari kita belajarlah sikit-sikit, ambil tahu mudah-mudahan Allah sayang kita, mudah-mudahan Allah bantu untuk kita baiki diri kita, persiapan akhirat kita, mudah-mudahan. Ni dunia dah akhir zaman, macam-macam berlaku dah. Jadi janganlah kita leka lupa lalai. Cari dunia sebanyak-banyak pun takkan sudah sampai bila-bila. Itulah tu. Saya dah biasa dah puluh tahun nak makan waktu macam ni. Sebab saya siang kadang saya tak makan.
Tak boleh, mana boleh tunjuk. Ada kawan-kawan kita tak makan lagi. Ada kawan-kawan kita tak makan lagi, sian dia orang tak makan lagi. Ada yang tengah kerja, ada yang tak makan lagi. Alah, mi goreng biasa. Orang mahal hitam. Kau hitam. Malam makan sebelum maghrib Saya kadang-kadang saya tak makan, siang tak makan, saya makan malam. Saya makan waktu saya lapar. Kadang-kadang malam pun saya tak makan. Kadang-kadang dah kenyang pun kena makan, orang dah hidang kan. Tak makan tak tidur. Satgi diet. Itulah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama Abang Mat Pro 2. Abang Mat Pro 2. Masih bang Moga Allah mudahkan kerja, insya-Allah. Dah makan dah? Pakai roti sardin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi. Dah makan dah baca doa. Ustaz bukan mana-mana dia. Sama je macam makan macam orang lain lah. La haula wala quwwata illa billah. Doakan saya. Tak boleh, mana boleh. Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk. Kawan-kawan lain belum makan lagi, kesian. Jemput makan Jemput makan tau. Jemput makan. Kak Ati, jemput makan Kak Ati. Kak Ati ada, Kak Na ada. Suraya, terima kasih semua. Azman, terima kasih. Azman. Tolong rakam Azman. Jomlah kita makan berjemaah. Makan berjemaah. Sekarang kalian pergi dapur. Pergi cari apa yang ada. Dan kita makan berjemaah. Kita makan berjemaah pula. Kalian pergi dapur, pergi cari apa yang ada, kita makan sesama, insya-Allah. Dah habis makan ni? Dah habis makan tak pula. Sikit. Aduh, sedapnya lah. Ada kicap ni semua dah ni kan ni. Ni bertambah sedap lagi ni. Nak buat air biko, baru nak makan berjemaah sendiri macam mana. Sekarang tak boleh kesian ni. Tak boleh tayang-tayang. Dulu rajin tayang. Sekarang ni tak boleh tayang dah. Sebab ada kawan-kawan kita belum makan lagi. Tak boleh tayang-tayang. Sian kawan-kawan kita yang belum makan. Tak boleh tayang. Sian kawan-kawan kita. Ada yang belum makan lagi. Ada yang tak makan lagi. Ada yang tengah kerja. Kesian kawan-kawan kita. Ada yang belum makan lagi. Sebab tu saya tak nak tunjuk. Tertunjuklah pula. Tertunjuklah pula, minta maaf. Tertunjuklah pula, minta maaf Astagfirullahaladzim. Minta maaf, tertunjuk. Tersengaja tunjuklah. Nampak tak, sian ada yang belum makan lagi kan. Pergi makan lah. Pergi makan. Pergi dapur, mohonlah pergi dapur. Pergi dapur. Bye. Tangan tepi. Tangan tepi tangan.
Okey, jumpa lagi besok hari Selasa. Siang kita tak ada kelas. Kita ada malam malam kita ada kelas lepas maghrib dengan kelas lepas isyak. Minta maaf gurau-gurau abang kakak, ayah-ayah semua. Ibu-ibu semua, kakak-kakak semua minta maaf, gurau-gurau je. Nanti malam kita jumpa. InsyaAllah. Tak maaf jumpa lagi Hafiz apa nak pergi makan lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.